Sekolah kelihatan cerah dan bersinar di bawah sinar matahari pagi. Dan hari ini, di lorong sekolah, sekotak anak patung Barbie tiba-tiba muncul. Di dalamnya tidak lain adalah Barbie, masih dengan senyuman manisnya dan rambut emas yang berkilauan. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Barbie! Langkah-langkah kuat itu milik Bratz. Dia masuk dengan yakin, sambil menyanyi dengan sikap yang berani. Bratz! Melihat gaya anggun kawannya, Bratz terasa nakal dan ingin mengusiknya. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengeluarkan alat kawalan jauh dan seekor labah-labah kecil. Apa yang dia rancang untuk lakukan? Barbie tiba-tiba berasa ada sesuatu yang merayap di bahunya, membuatnya terkejut dan rasa sangat takut. Kenapa awak nampak takut sangat, Barbie? Aduh, tolong! Saya rasa takut. Jangan berlari. Berbeza dengan suasana bising di dalam, lorong di luar sunyi, dengan hanya satu figura menonjol, Rumi. Dia berjalan masuk sambil menyanyi dengan suara yang manis dan memikat. Rumi. Hei, jangan lari. Ayo, Barbie, berani. Tolong bantu saya. Ada seekor labah-labah. Labah-labah, labah-labah. Suasana pagi bertukar menjadi kacau. Pada ketika itu, Barbie melihat alat kawalan jauh di tangan Bratz. Hei, awak buat begitu dengan sengaja, kan? Itu kerana kamu penakut. Apa? Jadi kamu berdua yang di belakang ini? Hei, ini semua salah awak. Kamu berdua yang menyebabkan ini. Awak mulai ini dahulu. Saya. Bergerak jauh. Ayo, beri sedikit ruang. Tiga gadis kelihatan terganggu dengan satu sama lain, tetapi kemudian mereka semua perasan sesuatu yang lebih menjengkelkan. Meja-meja yang berdebu. Ini sangat berantakan. Saya perlu kemas meja saya. Barbie tidak boleh menerima belajar di meja yang bersepah. Jadi dia segera mula membersihkan dan mengelap segala-galanya sehingga bersih berkilat. Sehelai alas meja yang ringkas masih terasa terlalu biasa. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan tanah liat udara kering dan dengan mahir membentuknya menjadi barang hiasan kegemarannya. Busur kecil secara beransur-ansur muncul, menjadikan Barbie sangat berpuas hati. Dia dengan teliti melekatkannya pada alas meja, menjadikan semuanya kelihatan lebih harmoni dan comel. Sekarang Barbie hanya perlu mengatur alat belajarnya, dan dia sudah siap. Tetapi apakah bunyi itu? Ternyata bunyi itu datang dari Bratz. Meja awak sangat cantik dan feminin, tetapi meja saya lebih menonjol. Kenapa Bratz begitu yakin?
Dia hanya memegang segenggam kapas, dengan lembut melemparkannya ke udara, dan mula bermain piano. Setiap nada yang dimainkannya kedengaran misteri dan memukau. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seolah-olah dia baru mendapat ide menghias yang unik, dia mengambil sekeping kertas berwarna keras dari beg galasnya dan mula melukis di atasnya. Bentuknya secara beransur-ansur muncul, seolah-olah sepasang bibir yang comel. Pelajar terbaik sememangnya sentiasa yakin. Dia hanya perlu menyusun bukunya dengan kemas dan segala-galanya akan selesai. Pada saat ini, Bratz heran. Mengapa Rumi hanya berdiri di situ, seolah-olah dia sedang membuat persembahan. Tetapi sebenarnya, bukan hanya bersiap untuk perubahan yang menakjubkan dari senja. Meja dan kerusi Rumi dilapisi dengan lapisan emas mewah yang bersinar terang dan menonjol. Semuanya kelihatan begitu ringkas dan mudah baginya. Hai, kelas. Ya. Hello, Puan. Baiklah, kelas, hari ini kita ada ujian pendek. Ya. Saya ingin memanggil pelajar pertama kita ke depan. Berbeza dengan senyuman ceria babi, dua gadis lain kelihatan agak keliru dengan soalan guru itu. Naiklah, Rumi. Ayo. Ya, Tek. Bratz menghela nafas lega. Bersyukur dia bukan sasarannya. Tapi bagaimana dengan Rumi? Dia berjalan ke podium dengan langkah yang gemetar. Tidak tahu jawabannya sama sekali. Rumi segera bertenang semula dan tersenyum. Dia terus memanggil rakan sepasukannya untuk sokongan. Hello. Hei, boleh tak tolong saya? Baiklah, tunggu sebentar. Baik, baik. Apa masalahnya? Cepat, tolong saya dengan masalah ini. Baiklah, baiklah. Dua. Itu dua. Satu, dua. Tidak, ia salah. Dua. Saya faham. Anda seorang penyelamat. Hanya apabila dia fikir dia sudah terlepas, Rumi membuat kesilapan lagi. Seriuslah. Tidak, Puan. Maafkan saya. Anda mendapat Saya betul-betul minta maaf. Guru sangat marah. Rumi perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dalam diam dan penyesalan. Mari kita jemput pelajar seterusnya ke hadapan. Bratz.
apa yang berlaku akan berbalik semula. Bratz bertambah teruk. Akhirnya dia dipanggil oleh guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi Bratz, masalah matematik itu kelihatan seperti raksasa yang menakutkan, seolah-olah ia boleh menelannya pada bila-bila masa. Silakan. Ya, Apa yang perlu ditakuti? Bratz mempunyai alat istimewa, cermin mata pintar. Sebaik sahaja dia memakainya, ia secara automatik menganalisis masalah matematik dan memberikan jawapan yang betul. Namun, dia terlupa bahawa guru sedang berdiri betul-betul di sebelahnya. Puan. Adakah anda cuba melanggar peraturan dalam kelas saya? Saya... Kamu dapat kembali ke tempat duduk anda. Pelajar terakhir kami, sila datang ke hadapan. Babi, sila datang ke papan hitam. Ya. Di sini. Barbie tetap tenang dan tersenyum. Dengan mudah menyelesaikan masalah matematik sukar yang ditulis di papan. Aduh, awak buat kerja bagus. Itu pelajar superstar saya. Terima kasih, Puan. Dan kamu berdua, kamu perlu belajar bersungguh-sungguh. Kamu akan dapat peluang lagi untuk mengulang ujian esok. Jika kamu tidak dapat memperbaiki kali ini, saya akan bercakap dengan ibu bapa kamu. Puan, tolonglah. Puan, tolong. Alamak, kalau mak saya tahu saya tak berapa okey, saya akan kena marah. Sama seperti ibu saya. Tetapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu juga... Hei, jangan risau lagi, okey? Apa pendapat anda jika saya bantu anda menilai semula pelajaran itu? Betul ke? Anda maksudkannya? Wah, terima kasih. Itu sangat manis dari awak. Belajar daripada rakan boleh menjadi lebih baik daripada belajar daripada guru. Jadi kumpulan itu mula saling membantu dan belajar bersama-sama. Sekarang kita akan periksa yang ini. Ya, budak-budak nakal. Lihat, tolong bantu saya. Perhatikan tanda-tanda. Ingat. Baik, cuba sekali lagi. Betul ke? Ya. Teruskan. Tidak, itu salah. Periksa sekali lagi. Pakai topi berfikir kamu, okey? Barbie baru sahaja menemui penyelesaian. Tiba-tiba menyedari bahawa dua rakannya telah tertidur pada satu ketika. Dia merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dengan cepat datang dengan rancangan. Hei, kamu berdua. Tengok sini. Jangan risau. Biar saya beri anda semua sedikit tenaga tambahan sekarang. Tapi, Barbie, kami sangat letih. Kami tak boleh teruskan. Sama di sini, saya tak tahan lagi juga. Apakah idea Barbie? Dia mengeluarkan pembesar suara kecil dan memainkan muzik bertenaga. Bunyi yang meriah mengejutkan bilik darjah dan semua orang segera memperoleh semula tenaga mereka. Wah, awak memang penari yang hebat. Tepat sekali. Okey. Hai, kelas. Hello, Puan. Adakah anda semua bersedia untuk mengulangi ujian hari ini? Ya, kami sudah bersedia. Baiklah, jom mulakan ujian sekarang. Ya. Ya. Kini, sikap para pelajar telah jelas berubah dan semua orang tersenyum dengan yakin. Okey.
Masa anda bermula sekarang. Ya, Guru sangat gembira dan senang melihat ini kerana pelajarnya telah dewasa, menjadi lebih rajin dan tekun. Puan, kami sudah selesai. Wah, pelajar saya melakukan kerja yang hebat hari ini. Barbie, kami tidak dapat melakukannya tanpa anda. Tapi, kami minta maaf kerana mempermainkan anda. Jangan sebut itu. Saya tak marah pada awak. Jadi mulai sekarang, mari kita semua berbaik-baik.